atas sebab kalau nak pergi haji kena ada duit dalam tabung haji kan. So dia masukkan duit dalam tabung haji mak dia, tapi menggunakan emas yang ada di tangan dia. Dia pergi masuk pajak gadai. Yang sedih seterusnya, dia pergi masuk arah Nu, kos upah simpannya sangat tinggi sampai mencekik. Yang sedihnya juga, mak dia tak dapat pergi menunaikan haji tu. Lalu dia pun tak gunalah duit tersebut. Okey, dipendekkan cerita, mak dia tak dapat dah, tak ada rezeki pergi haji. Tapi dia tak pergi tebus balik emas dia tu. Okey. Duit dia ada je duit kalau dia nak tebus balik. Tapi dia tak tebus emas yang dia dah pajakkan dekat arah Nu tadi tu. Sebab dia tak keluarkan, dia tak pergi tebus tu, saya tak pastilah. Mungkin dia terlupa ke, ataupun dia memang tak tahu ke kan. Lepas simpan tu berjalan,